Di dalam sebuah bilik permainan yang dipenuhi dengan Lego yang berwarna-warni, Amin duduk dengan gembira di samping set Lego yang menakjubkan. Setiap blok Lego adalah seperti potongan teka-teki yang menunggu untuk dipadankan. Tiba-tiba, pintu bilik main terbuka dengan riang, dan datanglah Maya dengan senyuman yang menggembirakan. Maya terpaku melihat set Lego yang ditunjukkan oleh Amin. Amin mempunyai 5 set Lego. Tanpa tunggu lagi, Amin menawarkan 2 set Lego yang cantik kepada Maya, set Lego yang bersinar dengan warna-warni yang menarik. Sekarang, Amin hanya memiliki 3 set Lego. Maya seronok menerima Lego tersebut. Tanpa membuang masa, mereka berdua duduk bersama-sama dan memulakan pengalaman mereka di dalam dunia Lego. Mereka membina istana-istana yang megah, mencipta bandar yang hidup dengan kenderaan-kenderaan yang bergerak, dan dengan seronok melihat ciptaan mereka yang lengkap. Waktu berlalu begitu cepat, dan sebelum mereka sedar, mereka telah mencipta dunia Lego yang luar biasa di dalam bilik permainan tersebut. Dengan senyuman, Amin dan Maya menyedari bahawa pengalaman bersama di dunia Lego adalah sesuatu yang menakjubkan dan penuh dengan keseronokan. Dan di antara warna-warni Lego, mereka menemui persahabatan yang amat berharga.